So, hi guys, hari ini kita akan review sebuah E36 warna merah. So, dah lama kita tak buat review kereta kan, so kita kena review dalam bahasa Melayu. So, if we review bahasa English, bukan semua orang boleh faham. Okay, jom kita pergi review kereta. So, kita ada sebuah E36 dari Seremban. Boleh tengok. Ni bukan cat ya. Nampak lawa dekat luar, tapi ini wrap. So kita tak ada mic lagi. Kita kena pakai phone lagi. Dah 3 tahun dah phone. So tak ada budget nak beli mic. Tak mic dekat rumah. So kita akan panggil kita punya foreman lah yang build kereta ni. Hey Ben, cepat Ben. Sebelum kena jet muka kan, orang nak review kereta jet awet pula. Okay, so kita akan suruh Ben introduce dia punya diri sendiri ya. So Ben, introduce sikit. Hai, nama saya Ben daripada Seremban. Umur 27 tahun. So, saya kerja as a mekanik lah. Oh, kerja kat mana bang? Kerja dekat Puchong. Oh, kerja Puchong, area mana bang? Area Putra. Okay, jom kita pergi review. So, kita akan review kereta ni ya. So, ada apa-apa special tak abang dah buat dekat kereta ni ke? Tak ada yang special lah. Just potong spring, kereta lower je. Oh, potong spring sebab kereta nampak lower lah. Kereta nampak slam lah. Tapi kalau slam macam ni, orang panggil slam abah-abah. Sebab slam untuk pakai daily drive, family sedap lagi. Kalau terlalu rendah, tak pas bumper. So Ben, engine apa dalam ni Ben? Engine M52 B28. Lepas tu dah manual swap. So kalau manual swap senang tak nak manual swap? Depends jugalah. Nak cara mahal ke cara murah? Kenapa manual swap? Kenapa tak pakai auto? Sebab sekarang ni jam semua. Tapi kenapa pakai manual? Kenapa? Sebab gearbox auto kong. Lepas tu dapat gearbox manual ni murah. Selalu kalau tengok market 5,000 satu set complete, tapi ni memang dapat murah gila. Oh, 5,000. Jenama gearbox bang? Geartrack. Geartrack dengar tu. Kalau nak manual swap boleh manual swap. Kalau nak auto boleh je auto. Tengok mana satu. So kita nak tengok engine Ben. Boleh tunjuk engine Ben? Sini cameraman, jom kita tengok engine sikit. Ni dia. Ni body 1.8 ke or body 1.8. Engine asal M42 tapi dia dah tukar ke? M52. So macam mana dia punya oil consumption? Okay ke tak? So far yang ni sekarang pakai ECU 2.0, tak tune lagi. So kawal minyak pakai fuel regulator je lah. Minyak agak parah juga lah. So minyak 95 ke 97? 95. Apa barang main 95, orang main 97 lah. So apa lagi? So next future nak bolt on turbo ke? Maybe in future nak bolt on turbo. Lepas ni tukar adjustable, nak bagi lagi comfortable lah bawa kereta. Sekejap. Satu soalan penting lah. Ada aircon ke tak? Aircon sejuk beku. Korang nampak, korang ada kereta lumba, kena ada aircon. Tak kena duduk panas, tak perlu. Okay, jom kita tengok interior. Jom kita tengok interior. So interior macam biasa lah, kereta foreman kan. So banyak spark plug, banyak gunting, banyak cable tie. Tapi nampak tak dekat tengah tu? Tu gearbox manual. Ni short shift ke bang? Short shifter beli mana bang? Shopee. Berapa? Lepas tu pakai clutch apa bang? Clutch China je. Berapa? 1,800.
Tapi kalau korang ada kat sini ya, korang tengok macam kereta lama kan. Tapi kereta dia bau wangi wai. Parking kat rumah pun bau wangi. Nampak tak eksterior dia? Nampak ni. Nampak berapa tengok jari pun tak lepas bang, tapi tak sagat. Dekat belakang ada buat apa-apa bang? Ni beli kat mana bang? Ke sekali dengan kereta? Beli kereta memang dah ada. Eksterior memang beli dah ada macam ni, tak usah apa-apa lah. Oh, tak usah. So ada apa plan untuk buat tak untuk kereta ni? In the future nak bolt on turbo, lepas tu set up balik suspension bagi sedap, dan buka color kereta. Okay, so kereta ni tak banyak on the way tapi laju juga. Horsepower berapa bang? Tak sure lagi. Agak-agak, cuba agak-agak. 100 lebih je. Alah, orang buat review nak kau buat apa tu? Okay guys, jom kita pergi depan balik. Kita tengok ada apa lagi nak review. Sebab kereta ni stok abah-abah orang panggil. Dia stok kilang tapi laju juga. 6 silinder. Yang orang nak beli BMW tu beli sekarang. Jangan terlambat. Korang nak beli Vira boleh, beli Saga boleh, tapi kalau nak sedap beli BM So guys, inilah kita punya review. Untuk future kalau nak beli baju ke stiker, cameraman asal pergi jauh cameraman. Asal pergi jauh. Orang nak borak dengan viewer, bangang pergi jauh-jauh buat apa? So tolong like, subscribe, dengan follow dekat Instagram. Yang belum follow. Lain kali kita akan beli mic sebab tangan aku dah lengur dah pegang phone. Bye.